Okay, tempat yang ketiga geng, Strawberry Farm. Kat mana? Big Red Strawberry, Cameron Highland. Jom kita tengok. Wow, okay, dia punya salad sudah boleh petik ni. Subuh-subuh dah ni. Right, jom kita pergi petik salad and strawberry. Wow, bunga-bunga dia sedang mekar tuan-tuan. Cantik. Bunga ulat bulu pun dah. Oh, cantik. Oh, bunga tengah cun musim ni. Musim bunga tengah cun. Sayur-sayuran salad pun tengah mekar. Tengah subur. Tu yang warna ni. Oh, mantap. Kita makan salad bowl lagi. Aku kalau main dekat Cameron Highland ni memang suka main Big Red Strawberry ni sebab boleh petik salad, petik strawberry, petik segala-galanya lah. Tempat dia pun best. Okey. Tempat dia pun luas. Ni yang dia dah petik dah pagi ni. Salad kalau nak beli tu Tapi aku lebih suka petik sendiri. So kita main dekat sini, kita minta tempat kita nak petik. Guys, info. Kami bukanlah kata main salah tarikh. Tapi kalau hampa main musim hujan, dia pun tak bagi petik strawberry tau. Apa kena main musim kering? Musim kering lah, musim panas. Sebab strawberry dia bila musim hujan sikit ni dia tak keluarkan bunga. So aunty tu cakap patut kami tengok banyak tempat dia tak bagi petik. Jadi kalau nak main musim panas lah. Musim panas mungkin bulan 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 macam tu kot. Bila masuk bulan 7, 8, 9 ni dia dah berhujan. Jadi kita boleh main tengok lah. Kita tak boleh petik strawberry. Tapi kita boleh belilah yang dia orang dah petik sendiri. Alright, itu sedikit informasi untuk anda yang belum tahu. Sinilah kafe dia. Kat ujung ni ada salad bar, self-service. Alright, lepas tu kena order kat sana. Ada macam-macam menu lah. Masuk dalam ni boleh tengok menu-menu dia kat sini. Strawberry rojak pun ada. Strawberry rojak and then ice cream. Okay, lepas dah beli kat sini, boleh duduk kat mana-mana sahaja. Ada tempat kosong di sini. Dan dapat view salad kat sana. Salad. Lepas tu kita nak naik ke atas ni pula. Tengok macam ada pokok bunga saja. Toilet ada kat situ, toilet. Dan sini view apa? View bangunan je lah. And then ni Big Red Strawberry Farm. Boleh ambil gambar kat sini. Kita nak naik atas tu. Tengok macam ada bunga rose. Bunga apa tak kat atas tu. Bunga apa besar ni. Ya guys. Bunga raya dia. Besarnya saiz. Oh wah. Oh wah. Besarnya. Oh ini bunga raya warna oren. Ini bunga raya merah. Oh bunga ni berkembang mekar. Dah sampai dah, kita tengoklah strawberry lah. Tapi strawberry musim-musim ni tak apa nak cun sangat. Tapi boleh lah. Sebab tu dia tak bagi petik tu. Dia kejadian dia tak apa-apa nak cun sangat. Okay guys, sekadar itu dulu video di Red Farm Strawberry ni. Jadi tak boleh petik hari ni. Dan kita ronda-ronda je lah. Buat video sikit, ambil gambar. Dah lah kita main nak petik strawberry tapi kecewa. Main nak petik strawberry tak kena tarikh. Semua tempat tak boleh petik strawberry. Tak apalah. Tak apalah. Bunga ni pun cantik lah. Wah, warna purple lah. Ini warna hijau lah. Warna hijau lah. Dia ada warna macam-macam warna lah. Depan ni ada warna. Warna ni rare. Warna ni rare, geng. Sampai punya. Jangan lupa like, comment, share.